Assalamualaikum, selamat malam. Tadi sebenarnya saya live menggunakan laptop, tapi macam kita tak expert lagi nak handle. So kita end live dan kita start balik lah guna laptop. Guna phone. Okay. Assalamualaikum semua, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Sekejap kita tengok. Okay. Mana Mai tadi ya? So insyaAllah malam ni kita ada tetamu khas. Tetamu khas. Ya, saya nampak Kak Awatif di situ. Tadi sebenarnya saya try. Kak Awatif request ke? Nak masuk live ke? Do you want to join our live tonight? Dengar kau suara? Okay, check banyak-banyak baru tanya dengar ke tak suara. Bagus. Mana Humairah tadi ya? Mai ada ke dalam ni? Sila menyahut. Apa ada 4 ruang untuk request tu. Ceng. So malam ni saya tidak keseorangan. Sebenarnya saya sekadar start live sahaja. Orang lain akan menyampaikan. Kalau ingat minggu lepas lah kita buat live pasal apa? Buah anak muda, berkaitan dengan Gen Z dan politik lah. Tapi untuk malam ni kita rehat sekejap dari politik. Kita nak tambah ilmu kita lah. Gitu. Jadi untuk malam ni insyaAllah kalau ikut ke tajuk adalah vibes inspirasi lah. Okay. So vibe inspirasi ni salah satu segmen daripada Amirah Kelate lah untuk kita untuk kita sama-sama tambah ilmu lah. Kalau ikut ke, kalau saya awak tengok vibe inspirasi ni adalah siri yang ke-7. So maksudnya sebelum ni kita dah menjalankan sebanyak 6 siri lah. Cuma sebelum ni kita melalui Zoom, platform Zoom. Tapi kita rasa macam platform Zoom ni terlalu tertutup. So why not kita buka kepada orang awam jugalah. So insyaAllah ni first time lah kita buat vibes inspirasi ni melalui TikTok lah. Gitu. So untuk vibe inspirasi ni kita sedang membedah. Bukanlah membedah. Bab kata Humairah tadi muzakarah lah untuk kitab Mazayani fil Islam. Apa erti saya mengenai Islam lah. Kita masuk ke tajuk yang ke-6. So untuk malam ni tajuk dia adalah saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam lah. So sebelum ni kita dah masuk tajuk saya mestilah Muslim dari sudut akidah, saya mestilah Muslim dari sudut ibadah, saya mestilah Muslim dari sudut akhlak, saya mestilah Muslim dari sudut keluarga, dan ada 2 tajuk lagi lah. Saya tak ingat tajuk dia ke apa. Mungkin sama-sama boleh search balik lah. Kalau ikut ke PDF ni dia ada je dekat Google.
So mungkin sama-sama boleh cari dan sama-sama boleh buka lah. Begitu. So sebenarnya saya menanti beberapa orang untuk join pada malam ni lah. Sebabnya saya bukan kejap mana Izzah tadi? Saya bukan penyampai malam ni lah. Gitu. So, insya-Allah kita start mungkin 9 suku. Sementara kita menunggu insan-insan sudah salat isyak. Jadi mana-mana tengah join, boleh share link ni kepada mana-mana grup lah. Sekejap ya. Okay, kita dah ada Humaira. So, saya invite. Sebab saya kesunyian, keseorangan. Okay, Mai dah masuk. Mai, okey ke Mai? Audio okey ke? Okay. So, Mai malam ni sebagai MC. Moderator. MC dah. Kenapa tak dengar? Mai cuba bersuara. Assalamualaikum semua. Dengar ke suara saya? Okey, dengar. Ya, okey. Volume saya kena kuatkan. Ke saya kena menyanyi ke? Tak perlu. Tak perlu. Kita simpan benda tu. Takut. Malam ni Takut benda lain. kena end Okay, mana-mana hak baru join. Terima kasih kerana sudi join. Mungkin Mai boleh explain sikit kot malam ni waktu kita buat live malam ni. Okey. Tiba-tiba pause. Kali kedua sebelum tadi kita dah live sekali nak check teknikal sikit lah. Lepas tu kita end live dan sekarang kita start balik. Okay, law ni masa menunjukkan pukul 9.10. Sebenarnya kita malam ni adalah satu rentetan daripada episod pertama. Malam ni sebenarnya episod ke-7 dah. Episod ke-7 daripada apa? Tentang vibes inspirasi. Vibes inspirasi ni apa? Vibes inspirasi ni adalah satu, kita kata satu program ataupun subtopik untuk kita bedah buku di bawah Amirah Negeri, khususnya di bawah unit PRO-R&D. Buku apa kita bedah? Buku yang berjudul Maza Ya'ni Intimai fil Islam. Buku ni bertemakan harakalah untuk anak-anak gerakan Islam, karya Syekh Fatih Yakan. Dan bab saya kata ni adalah sesi ke-7. Mungkin ada nak tanya, bila masuk episod lain? Buat mana? Ni kali pertama kita bicara di TikTok Kak Farah Sebelum ni kita buat di Zoom. Kita tak buat tertutup. Memang kita buka kepada muslimin dan muslimat. Cuma kita biasanya share link di grup-grup. Kena jadi masuk grup tu lah. Dan kali ni kita rasa manfaat dia boleh tersebar lebih luas bila mana kita live di TikTok. Jadi law ni pun baru ada 7, kurang 10 lagi viewer kita. Jadi mana dah join malam ni boleh pakat-pakat share link.
dan aktifkan ruangan komen kita malam ni. Jadi sekarang kita menanti kehadiran pengisi kita. Tapi kalau bila-bila nampak Cik Puan Izzah masuk ni, boleh ke kita start dengan isu semasa tu? Boleh ke Izzah? Oh, Izzah dah terleft. Dia tak boleh segur ke Izzah ni? Dia tengah setting rasanya. Okay. Dan saya belum... Sambil-sambil. Saya belum bagi tahu lagi siapa pengisi kita kan. Okay, pengisi kita dari episod pertama sampai episod ke-7 ni adalah beliau lah, kita tak pernah tukar okay, iaitu Ustazah Khalilah Zainun. Dan sebelum ni pun sebenarnya Ustazah Khalilah ni sudah aktif lah memberikan pengisian di page Amirah Kelantan ni. Dan saya bagi hint, ada lagi sekejap lagi kita, bila mana Ustazah Khalilah masuk, kita akan perkenalkanlah siapa lagi Ustazah Khalilah ni. Ustazah Khalilah ni pun sebenarnya selain daripada timbalan pengarah 2 ke 3, Kak Watif, kalau Kak Watif ada boleh komen di ruang komen Cik. Kita nak up engagement kita boleh-boleh. TP3 Amirah Kelantan, timbalan pengarah 3 Amirah Kelantan merangkap Tarbiyah ya Amirah Malaysia. Saya kurang pasti. Ketua Tarbiyah Amirah Malaysia. Okay, jadi sambil-sambil menunggu viewers kita boleh pakat-pakat share dan pakat-pakat bagi emoji sikit. Bukan nak bagi gift macam itu sangat harap. Kita bagi emoji sikit lah. Okay. Kan nak bagi gift. Gift apa? Singo ke apa tu. Okay, boleh pakat-pakat share link. Sebelum kita mulakan bedah buku kita malam ni. Okey, Ahlan Din. Siapa Din? Dina ke? Dina sayang ambo ke kata? Tak ada lah Mai. Saya keseorangan. Oh my god. Ingat aku? Okay, sorry. Kekurangan kewangan nak bagi gift. Okay. Tak apa. Anda follow malam ni pun dah cukup baik. Dah cukup support kami lah. Din siapa ya? Adakah Dina Alia? Lama tak jumpa saya ambil ni. Dina Alia ni. Kita menanti penyampai kita. Penyampai isu semasa, khususnya Izzah dulu. Tidak. Siapa ya? Okay, tak apa. Teruskan berteka-teki. Mana Izzah ni? Di mana Izzah? Oh, dia rupanya. Okay, kejap. Yo, Izzah, yo. Baru boleh buka kamera. Tak ada. Tak ada. Okay. Kejap. Boleh kalau isu semasa. Okay. Pengisi isu semasa kita bertukar nama malam ni. Bukan Izzah tetapi Afif Tukar nama. Okay, tak apa. Tapi rasa okey je nama ni. Apa pentingnya isu tu. Afif / Izzah boleh start dah ke? Boleh. Okay, tak apa. Kalau betul start, kita start dulu sambil menanti kedatangan pengisi kita Ustazah Khalilah. Jadi malam ni mari sama-sama kita buka jilsah kita malam ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabiah yang ada dalam live ni.
Untuk pengetahuan semua, ini adalah kali pertama kita live di TikTok untuk Vibe Inspirasi. Sebelum ni kita live di Zoom. Untuk 6 episod sebelum ni kita live di Zoom, dan untuk pertama kali kita rasa manfaat dia lebih luas bila mana kita live di TikTok. Jadi untuk episod ke-7, boleh jadi malam ni episod terakhir untuk buku Mazayat ni. Dan jadi kebiasaan kita lah, sebelum kita start sharing, kita akan buka dulu panah henjing dengan perkongsian isu semasa. Biasanya kalau siapa follow VI dari sesi pertama, biasanya kita jemput Cik Awatif Madihah lah untuk share isu semasa. Dan untuk malam ni kita tukar pula Saudari Izzah yang tidak kurang hebatnya juga. Sebelum tu saya nak kenalkan juga Saudari Izzah. Jangan tukar walaupun nama akaun dia Afif. Tapi nama sebenar beliau adalah Izzah Iliana binti Muhammad Razi, dan sekarang beliau memegang jawatan sebagai AJK PRO R&D Amirah Negeri Kelantan. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan ruangan ini kepada Saudari Izzah untuk perkongsian isu semasa. Dipersilakan. Sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, terima kasih kepada Humairah, moderator kita pada malam ni. Selamat malam pada semua. Semoga dalam keadaan sihat sejahtera lah semua. Okay. Untuk saya sesi malam ni, saya akan share tentang isu semasa lah. Sebelum ni Kak Watif, timbalan pengarah 2 Amirah Kelantan yang share. Jadi malam ni saya pula share. Mungkin sebelum ni saya jadi host lah. Malam ni saya share isu semasa. Okay, isu semasa ni merangkumi di dunia, Malaysia dan Kelantan lah khususnya. Okay, jadi yang pertama tentang dunia. Macam kita tahu nanti kita dah musim World Cup FIFA tu kan, final Piala Dunia. Jadi pada hari Isnin nanti kira 19 Julai tu akan ada perlawanan terakhir lah, final Piala Dunia antara Spanyol dan England. Argentina. French dan England dijadualkan. Argentina. Kamu tu base sini England. Argentina. Ayah ni maksudnya akan berlangsung pada waktu pagi gitu kan. Okay. Jadi macam kita tahu, negara Spain ni dulu adalah negara macam Islam kan, Islam. Jadi banyaklah kata tinggal-tinggal sejarah lah di bumi Sepanyol itu sendiri. Okay, jadi macam kita kata masing-masing ni ada, saya yakin lah dalam apa panggil, dalam TikTok ni, walaupun saya rasa ada je yang minat bola. Tak pastilah ada lelaki ke pada ni, okay, tak kisah pun. Cuma bagi yang minat bola, maksudnya perlawanan ni, walaupun ni peringkat Piala Dunia lah, macam paling hebat ni. Okay. Jadi ada yang mungkin sokong Spanyol sebab mungkin apa yang berlaku di mana-mana pasukan. Jadi kan walaupun tak semestinya kalau kita solid. Izzah line lag ke? Tidak juga. Jadi itu punya minat kita masing-masing lah. Cuma mungkin saya boleh selit sikit bila bangun, okay, benda-benda gini tak warna ni pada waktu pagi.
Ya, waktu tidur. Sepatutnya kita tidur. Biasanya kita akan bangun tengok bola. Jadi selagu So, Izzah sudah terkeluar. Alamak. Izzah. Tengok saya dapat tangkap tadi Argentina Betul. Tak apa, kita tunggu Izzah masuk balik lagi. Saya rasa Izzah nak tegur pasal mungkin ramai daripada kita ni khususnya para peminat tegar bola sepak kot. Dia sanggup berjaga malam untuk tonton football ni. Tapi sejauh mana untuk tapi sejauh mana untuk perkara-perkara lain yang memerlukan juhud kita dalam menambah iman kita, sejauh mana kita boleh berkorban, setakat tu dia. Mai tengok ke bola? Tak. Dan housemate saya pun tak tengok juga. Jadi memang kita tengok berita bola saja. Gitu. Host tengok kok Kak Farah tengok ke? Taklah tengok. Cuma kita update lah siapa menang, siapa kalah. Gitu. Ya. Sama-sama. Lagi-lagi hot case viral pasal orang kata Messi good kan, antara Messi dengan Argentina, kata Messi tu anak emas FIFA dan sebagainya. Kita memang tahu benda tu memang viral lah. Betul. Cuma saya memang kagum lah dengan muslimat ataupun perempuan yang minat bola ni. Rasanya dalam 10 orang berkali 3 orang yang minat. Dan memang minat dia tu, dia tahu sosok kisah, nombor jersey, siapakah watak pemain. Saya memang respect lah. Asalnya ni rest pieces kalau gitu. Dulu tiba. Kalau masa sekolah dulu, sebab asrama ni tak ada TV Cuma kita pergi maktabah lah. Ataupun pustaka Kita akan pergi cari surat khabar. Hot first akan tengok dulu adalah bahagian suket. Sebab dia nak tahu update update pasal suket lah. Gitu. Oh, Kak Farah sendiri ke? Nak ayat. Kak Farah sendiri lah. Ya. Yeah. Dah nak ayat pergi maktabah sebenarnya. Okay, nak highlight tu lah. Okay. Nak highlight macam menang lah Kak Farah ni. Ya, Izzah sudah ada ke? Ataupun sebenarnya kalau Kak Khalilah masuk dah pun kita boleh mungkin start dengan Kak Khalilah dulu. Isu semasa di akhir kau. Tapi Kak Khalilah pun mungkin belum ready lagi. Maka berbual-bual lah kita. Kita mencari Kak Khalilah kejap. Maka tinggallah saya seorang di sini. Izzah ada ke? Izzah boleh ke? Okey, sementara lah. Sebab alang-alang kita duk catch up pasal FIFA Mungkin para penonton boleh komen kot. Agak-agak antara Argentina dengan Spain, hot mana? Boleh pakat-pakat komen lah. Jangan kata Amirah Kelantan tidak menerima FIFA kita menerima tapi mungkin dengan bersyarat lah gitu. Oh, ada yang kata Spain. Okay. Wah, Spain Berapa kosong? Kalau host sendiri pilih mana? Argentina atau Spain? Oh, payah Sebab saya suka England benarnya. So, tim saya sudah kalah. Tapi antara Spain dengan Argentina, kemungkinan Argentina kot. Kemungkinan tanpa tengok secara keseluruhan FIFA.
Cuma kan saya ada baca news sepintas lalu, rasanya tim Argentina kena denda dekat stadium sebab lepas menang tu dia macam ada akad spanduk bertemakan politik sikit. Oh ya. Dia memang menang menuju final ni, tapi lepas dia menang tu dia macam akad tim dia akad spanduk bertemakan politik sikit. So mesti dia kena denda dengan FIFA lah. Saya tak percaya lah gitu. Tapi sebenarnya apa? Okay, Kak Lah masuk dah. Kak Lah dah ready ke? Mic. Assalamualaikum. Dengar ke? Waalaikumsalam. Cuma macam jadi double gitu. Kak Lah buka 2 device lah. Jelas ke? Jelas. Kak Lah dengar saya tanya dia? Dengar. Okey, beres. Okay. Kalau gitu tanpa membuang masa, kita boleh teruskan dulu kepada sesi perkongsian Kak Khalilah sebab masa pun dah menunjukkan pukul 9.28. Okey, kalau Kak Lah dah ready, saya akan perkenalkan dulu siapakah pengisi kita deh. Mungkin di ruangan TikTok ni ada baru pertama kali lah mengikuti sesi Vibe Inspirasi. Dan mungkin belum kenal siapakah Ustazah Khalilah Zainun, maka saya kenalkan dahulu. Al-Fadilah Ustazah Khalilah Zainun adalah dalam Amirah Kelantan menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengarah 3 Amirah Kelantan dan sebagai Ketua Esko Tarbiyah dalam Amirah Malaysia dan AJK Lajnah Tarbiyah dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia sesi 2025. Dan sekarang bertugas sebagai guru penolongkan dan pentadbiran di Semiti Tahfiz Tok Guru Pasir Putih, Kelantan. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menyerahkan ruangan ni kepada Ustazah Khalilah untuk menyambung sesi perkongsian buku. Dan mungkin kali ni malam terakhir Kak Lah untuk buku Mazayah ni. Kita tengok macam mana Kak Lah huraikan. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ustazah Khalilah. Falyatafadhal mashkura. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat yang berada dalam live TikTok pada malam ni, jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan juga kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka dapat kita bertemu pada malam ni sekali lagi bersama dengan lain sikit malam ni. Malam ni kita bersama-sama dengan warga TikTok. Sebelum ni kita mengikuti kelas ni melalui Zoom, kelas Zoom lah atas talian juga, cuma dalam Zoom secara tertutup ataupun dalaman. Tapi malam ni kita cuba untuk masuk ke TikTok lah, untuk tengok macam mana crowd dekat TikTok. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin baru masuk dan sebagainya, mungkin akan rasa lost lah sikit sebab dia kecek pasal gapo ni ke. Sebagaimana mungkin ada host dah sebut dah sebelum ni, Mai ada sebut dah. Sebenarnya ini adalah siri yang ke-7, yang ke-6. Okay, siri yang ke-7 rasanya untuk kita membincangkan sebuah kitab yang dinamakan sebagai Madza Ya'ni Intima'i lil Islam. Apa erti saya menganut Islam. Jadi sebenarnya bukan malam ni, mungkin malam terakhir lah sebabnya kalau nak kata yang terakhir adalah siri terakhir untuk bahagian pertama. Kita ada satu bahagian lagi iaitu bahagian yang kedua. Iaitu kita akan sebut khusus berkaitan dengan harakah Islamiah lah. Ni yang bahagian kedua ni agak menarik lah untuk dikupas. Cuma malam ni kita akan sambung daripada bahagian pertama kitab ni, Madza Ya'ni, yang ditulis oleh Syekh Fathiyah Khan. Saya rasa mungkin ada sahabat-sahabat yang tahulah berkaitan dengan kitab ni. Malam ni kita sikit saja, mungkin kita akan habis awal lah. Habis awal sebabnya hanya sikit saja untuk bab yang ke-6. Saya mestilah yakin bahawa masa depan di tangan Islam. Al-Mustaqbal lil Islam. Ataupun Al-Mustaqbal li hadzal din. Untuk agama kita. Jadi sebelum ni sahabat-sahabat, untuk makluman sahabat-sahabat, kita dah baca dah. Saya tolong baca. Saya bukan hurai apa semua dah. Saya tolong baca saja untuk bahagian pertama dari sudut buku Madza Ya'ni Intima'i lil Islam ni. Dia ada 6 bab. Bab yang pertama adalah saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Bab kedua, saya mesti Muslim dari sudut ibadah. Kemudian dari sudut akhlak, dari sudut berkeluarga, saya mesti mampu kawal diri. Dan malam ni insyaAllah yang terakhir lah, bahagian terakhir untuk
bahagian pertama iaitu saya mesti yakin masa depan di tangan Islam. Jadi insyaAllah short and sweet saja malam ni insyaAllah, sebabnya untuk bab yang ke-6 ni hanya sikit saja, dia hanya hurai berkaitan dengan apabila kita sebut kita ini orang Islam, madza ya'ni intima'i lil Islam, apa erti bila saya kata saya ini adalah seorang Islam, maka salah satu ciri yang wajib untuk kita berpegang apabila kita kata kita ini adalah orang Islam dan kita mengaku kita orang Islam adalah kita kena yakin. Kena yakin bahawasanya masa depan dunia ni adalah untuk Islam. Tu kalau ada sahabat-sahabat yang ada buku lah, mungkin dalam TikTok kita tak boleh nak bentang kan. Kalau dalam Zoom tu kita boleh bentang buku PDF tu. Tapi tak apalah, saya tolong baca sahabat. Tapi saya tak akan baca harfan biharfin lah, saya akan baca surface saja. Apa yang disebut oleh Syekh Fatihakan di dalam kitab ni, yang pertama dia kata, mula-mula sekali sebagai muqaddimah, keimanan saya dengan Islam sepatutnya sampai ke peringkat yakin. Meyakini bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Jadi kita ni apabila kita kata kita beriman sebagai orang Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, maka salah satu keyakinan dan akidah kita sebagai orang Islam adalah kita kena yakin dengan sebetul-betul yakin. Bahawasanya keyakinan ke apa? Keyakinan bahawasanya masa depan ataupun mustakbal adalah untuk agama Islam. Untuk agama kita lah ataupun untuk orang Islam. Jadi dia yakin tak boleh biasa-biasa lah. Maksudnya memang kena betul-betul yakin. InsyaAllah Allah telah sebut dalam Al-Quran, Allah telah berjanji mendatangkan bisyarah di dalam Al-Quran, dalam hadis pun Nabi dah cerita banyak. Dalam kitab-kitab dipanggil Nihayatul Alam. Kitab-kitab yang menceritakan tentang alamat-alamat kiamat tu semua kita tahu. Sebagai orang Islam, masa depan Islam ini akhirnya akan berakhir dengan keadilan dan juga keamanan di bawah payung Islam. Dan Islam akan kembali memerintah dunia. Yang khususnya yang kita duk belajarlah di bawah Al-Mahdi, kemudian di bawah Nabi Isa dan sebagainya. Jadi dia sebut sini, Syekh Fatih akan kata, peringkat kita tu yakin betul-betul. Justru dia kata kerana apa? Kerana Islam lah yang paling ampuh dan mampu untuk susun urusan hidup dan memimpin manusia. Bukan agama lain, agama Islam saja. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena yakin dengan agama kita, yang agama kita lah yang paling boleh. Agama kita lah yang boleh mampu untuk susun urusan hidup dan juga pimpin manusia ni kepada ke jalan kebenaran ataupun menjadikan dunia ini sejahtera kembali. Dan agama Islam dia kata satu-satunya manhaj dan juga cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Kenapa? Kerana hanya Islam sajalah yang mengimbangkan tuntutan lahiriah dan juga rohaniah insan. Dia tak sama dengan agama-agama lain. Kalau kita belajar, contohnya macam di Al-Azhar, dia ada bidang usuluddin. Usuluddin dia ada, kalau di tahun 3 tu sambung pula usuluddin tafsir, ada bidang akidah, usuluddin. Jadi antaranya yang belajarnya adalah tentang agama-agama lain. Kita belajar, contoh yang kita duk baca hari-hari dalam Al-Quran, dalam semaya kita baca Al-Fatihah, wajib kita baca. Ayat last adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah satu gambaran kepada kita. Al-maghdub di situ disebut sebagai Nasara. Waladdallin adalah orang-orang yang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa? Mereka ni Nasrani dengan Yahudi, mereka ni berlebih-lebih. Macam Nasrani dia berlebih-lebih. Berlebih-lebih dalam beramal agama, mengambil rohaniyah, sehingga mereka ni melakukan perkara-perkara yang bid'ah, ibtadi', paderi-paderi tu cerita-cerita paderi tu, konsep rahib tu sendiri dalam Nasara tu sendiri. Jadi rahib sampai kan tak berkahwin. Sehingga timbullah kes-kes ataupun benda-benda yang menjangkaui fitrah manusia. Kerana Allah dah ciptakan manusia ni nak kepada berkahwin, bukan yang bujang sampai mati. Jadi Nasrani ni ataupun puak-puak Nasrani, mereka berlebihan mengambil rohaniyah tu tadi. Sedangkan kita tak. Islam ini dia duduk tengah-tengah. Ummatan wasata. Sama juga dengan Yahudi. Yahudi ni dia materialistik. Sehingga dia minta arina Allah jahrah. Sifat orang Yahudi ni sehingga dia nak tengok Allah baru dia nak beriman ni, nak sebutnya
tentang orang panggil sifat material ni orang Yahudi ni. Nak kepada kebendaan, nak kepada bukti dulu. Jadi sebab itulah kita doa setiap hari. Kita doa setiap hari di dalam solat-solat kita supaya Allah melindungi kita, letak kita di siratan mustaqimah. Supaya kita tidak menjadi lebih-lebih macam Nasrani dan juga kita tidak material seperti mana Yahudi. Jadi Islam lah duduk di apa orang panggil sebagai manhaj ataupun agama yang pertengahan. Okey. Sebab apa? Sebab kita seimbang dari sudut tuntutan lahiriah dan juga rohaniyah. Okey, kalau sahabat-sahabat ingat ada cerita yang 3 orang lelaki datang bertemu dengan isteri Nabi. Mari ke rumah Nabi. Temuruga isteri Nabi. Jumpa dengan isteri Nabi, tanya tentang bagaimana ibadah yang Nabi buat. Bila isteri Nabi cerita, maka 3 orang ni sebut apa? Dia kata, Arina wa aina nahnu minan Nabi. Dia kata, di mana kita dengan Nabi? Sebab mereka melihat apabila isteri Nabi sebut bentuk-bentuk ibadah Nabi, maka mereka merasakan tak sampai darjat ataupun martabat dengan ibadah yang Nabi buat. Sedangkan Nabi ni, dosa Nabi yang akan datang dan juga dosa Nabi yang telah lalu diampunkan. Jadi, yang berkata, aina nahnu minan Nabi. Di mana kita dengan kedudukan Nabi ni? Maka start daripada situ mereka berazam. 3 orang ni tadi. Berazam, seorang itu berazam makin solat malam. Tak akan tidur dia kata. Sebab apa? Dia nak defeat Nabi. Dia nak nak pastikan ibadah dia tu kalau boleh sama dengan Nabi. Okey. Seorang tu dia kata nak semayang malam, tak usah tidur. Yang kedua dia kata saya nak berpuasa. Berpuasa berpuasa sepanjang hari. Sepanjang hari, tak usah makan, tak usah minum. Dan yang ketiga kata saya akan mula meninggalkan wanita dan tak akan berkahwin. Bila Nabi dengar, Nabi marahlah. Nabi bukan puji tak? Nabi bukan kata sepatutnya. Nabi pujilah kan. Nabi kata bagus. Ni nak puasa sama, bagus. Amalan puasa tu bagus. Ni nak tinggalkan wanita, bagus. Itulah yang terbaik kerana wanita ini fitnah. Tak, Nabi tak sebut gitu. Nabi kata, antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Mu ada royak lagi ni. Hak nak semayang malam, tak si tidur. Siapa tak si tidur ni, yang bercanggah dengan orang panggil fitrah manusia ni, yang mu tak si berkahwin juga bercanggah dengan fitrah manusia yang Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan ni. Qultum kaza wa kaza ni, amma wallahi anni la akhsyakumullah. Sesungguhnya aku ni orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakumullah, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi Nabi kata walaupun aku ni orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, lakinni asumu wa aftiru. Tapi aku ni puasa dan juga aku berbuka. Bukannya puasa sentiasa. Wa usalli, dan aku ni semaya dan juga aku juga rehat. Dan Nabi kata wa atazawwaju an-nisa, dan aku juga berkahwin dengan perempuan. Ni nak sebut kepada kita agama Islam ni tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Agama Islam ni orang panggil selaras dengan fitrah manusia. Bahkan fitrah manusia tu Allah. Allah yang ciptakan fitrah manusia dan Allah menurunkan manhajnya. Bagaimana manusia nak orang panggil melayani fitrah-fitrah dia tu sesuai dengan apa yang Allah telah ajar dalam Al-Quran dan juga Allah telah wahyukan kepada Nabi melalui sunnah. Jadi sebagaimana disebut, Allah menyebut dalam surah Al-Mulk ayat ke-14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ni Tuhan tempelak. Mengingat Allah tak tahu kan? Allah yang menciptakan, dia kata. Semua makhluk tu Allah yang ciptakan, wa huwal latiful khabir. Sedangkan Allah ni halus kerja buat dia. Bukan kita tak cermat. Tuhan ni halus kerja buat dia. Tuhan buat manusia tu, Tuhan tahu sosok tu. Dan kalau kita nak kecek pasal batang tubuh kita ni, semua ada sir-sir tersendiri. Hidung ni berapa ada 2, berapa jatuh bawah, mata berapa ada 2, telinga berapa duduk tepi, kaki berapa duduk bawah, berapa ada 2 tangan. Semua ada rahsia-rahsia dia. Ada. Tuhan ni maha halus kerja buat dia. Ada. Al-Khabir, dan juga Allah ini sangat mendalam. Mendalam dari sudut pengetahuannya. Ini satu tempelat kepada Allah nak sebutnya kepada kita. Tuhan lebih tahulah daripada kita. Kerana Allah lah yang menciptakan kita. Dan kemudian musannif mendatangkan kepada kita kenapa kita wajib meyakini masa depan adalah untuk Islam. Yang pertama dia kata kerana manhaj Islam bersifat Rabbani. Tak sama dengan agama-agama lain. Apa maksud bersifat Rabbani? Bersifat Rabbani maksudnya bersifat ketuhanan. Manhaj Islam itu mari daripada Allah, the creators. Mari daripada Allah.
Allah yang datangkan kepada kita manhaj-manhaj sebagaimana yang lagu mana mu kena takbir alam ni. Okey, bukan semata-mata dan ibadah. Okey, sebagaimana kita baca ayat-ayat berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Bagaimana cara mu nak jalani kehidupan ni? Maka dia kata manhaj Islam yang sifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Tak boleh lawan lah ciptaan manusia. Ciptaan manusia ni nama dah yang manusia cipta. Ada unsur-unsur dan sudut-sudut lemah dia. Tak sama dengan apa yang telah Allah cipta. Dan ia mampu untuk kekal dan berikan saham tamadunnya di setiap zaman, tempat dan juga peringkat. Dipanggil sebagai Rabbaniyatul Masdar. Dari sudut masdarnya adalah Rabbani. Maksudnya daripada mana? Daripada sumber Al-Quran dan juga hadis. Dan hadis pun sebenarnya daripada Allah. Sebab Nabi sebut dah, apa yang Nabi sebut tu, Nabi kecek ni bukan sebut kita. Kita ni kecek ikut hawa nafsu kita. Tapi Nabi kecek. Sebagaimana disebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disebut oleh Nabi tu bukannya berdasarkan hawa nafsu, tetapi apa yang wahyun yuha, yang telah diwahyukan kepada Nabi. Jadi ni bersifat Rabbani. Okay? Bersifat Rabbani ni kadang-kadang kita, manhaj hidup kita ni, kita ingat Islam ini hanya terhad kepada apa kita panggil? Terhad kepada ibadah saja. Tu salah. Ramai dah. Okay, asatizah kita yang menegur, asatizah kita yang menyebut tentang kesalahfahaman umat Islam ataupun sempitnya pemikiran umat Islam hanya meletakkan Islam itu terhad kepada amal ibadah ritual sahaja. Kalau kita sebut Islam ini hanya terhad kepada ibadah ritual sahaja, maka dia akan jadi agama Islam ni sama dengan agama lain. Sama dengan agama lain. Tak ada beza. Sebab apa? Agama lain pun ada ritual-ritual dia. Kita tengok kan macam di Kelantan. Orang-orang Siam, orang-orang Cina, orang-orang India. Mereka pun semaya di toko-toko, di tempat-tempat semaya mereka. Kita pun semaya juga. Jadi apa? Di mana beza dia? Tak. Kalau kita kata hanyalah di amal ibadat sahaja. Sebab tu lama dah ulama dah sebut kepada kita dan asatizah apa tu orang panggil guru-guru kita dah ajar kita daripada dulu lagi. Islam ni kalau kita kata Islam ini adalah sempit pemikirannya kepada ibadah saja salah. Sedangkan Islam itu kalau nak kata agama pun salah juga. Ya, sebab kalau agama lain pun juga dikira sebagai agama. Okey, kalau nak sebut agama, banyak agama atas muka bumi ni, beribu agama. Tapi Islam itu sebab itulah disebut penakrifan baru, bukan barulah, tidaklah baru sangat. Penakrifan nak suruh dekat sikit dengan pemahaman kita, Islam is the way of life. Islam itu adalah tariqul hayah. Islam itu adalah cara hidup tu sendiri. Daripada kita bangun sampailah kita tidur balik, semua benda yang kita buat seharian tu bukannya ritual ibadah semata-mata. Daripada kita makan ke, kita bermuamalah, kita menggunakan undang-undang, kita menggunakan ekonomi, kita berbudaya, kita buat hubungan dengan manusia, semua tu adalah Islam. Dan Islam telah menunjukkan perkara tersebut melalui manhajnya. Okay. Kita belajar berlaku dari sudut akidahnya, dari sudut fiqhnya, dari sudut tasawufnya. Ni masalah kita erti ilmu sifat 20 belajar. Bahkan di Kelantan ni diajar di pondok-pondok, di masjid-masjid, ada meriah pengajiannya. Saya masuk hari itu program bersama dengan TNB Kelantan, Dr. Fadli. Dia sebut ada perasmian komuniti Rabbani yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Dia sebut, dia kata ada satu kumpulan daripada UTP, Universiti Teknologi Petronas, buat kajian kesedaran beragama ataupun penghayatan beragama dalam kalangan orang Kelantan dan juga negeri-negeri lain lah. Dan UTP Universiti bukan orang Kelantan orang luar yang mari buat kajian di Kelantan. Dan dia sebut penghayatan agama ni memanglah orang Kelantan ni terbaik. Kalau tanya hukum tahu, kalau tanya undang-undang tahu, gini. Kita panggil penghayatan beragama ataupun pengamalan lah, bukan penghayatan. Pengamalan beragama orang Kelantan terbaik. Sebab apa? Pagi pergi masjid, lepas daripada sembahyang subuh ada kuliah, lepas malam ada kuliah, lepas tu kajian negeri kita pula hari Jumaat ajar rakyat buat medan ilmu daripada dulu untuk guru ngajar di Kota Baru tu. Kemudian ni ditiru pula oleh kawasan-kawasan lain, buat pula di daerah-daerah lain. Ada majlis-majlis agama sentiasa berjalan, ada banyak sekolah agama, ada banyak sekolah tahfiz, ada banyak pondok-pondok. Tetapi yang kurangnya adalah penghayatan beragama. Penghayatan beragama. Ini masalah kita.
Kita tahu, kita tahu Islam itu adalah cara hidup, tetapi kita tak aplikasikan. Kita duk royak Islam tu adalah cara hidup, tetapi kita tak buat pun dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu sahaja. Contoh, daripada dulu lagi orang duk tuduh Kelantan ni adalah negeri yang kotor dan cemar. Kita sebagai orang Kelantan, kita boleh akui tak benda ni? Kita aku. Tak, memang. Bukan kita nak burukkan negeri kita lah. Memang negeri kita ni, kalau kita pergi ke negeri luar, negeri kita ni memang sifat ataupun habit. Orang kita ni agak tak cemak sikit berbanding dengan orang luar. Kadang-kadang kita kena bersetuju. Dah, memang tu perangai kita. Walaupun ni dah 2026. Tamadun, orang panggil lebih pada bertamadun. Kita ni walaupun masih belum lagi mencapai negara maju, ke arah negara maju. Tapi 2020 ni dekut. Tapi masih ada lagi rakyat Kelantan. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri dan sahabat-sahabat pun rasa merasai ada pengalaman masing-masing. Bawa kereta depan tu, dia makan, tak tahulah dia makan gapo, dia buka nela dia pun dia lepas sapu keluar. Kita punya lah anak marah siapa tertekan hon. Mujalah masa tu dia tak berhenti kereta tanya buat apa tekan hon. Nak sebutnya orang Kelantan ni kan. Dan kita pergi mana-mana pun bukan nak suruh tukar kerajaan. Ni nak sebut perangai orang Kelantan. Cikgu. Nak sebut perangai orang Kelantan ni bukan perangai kerajaan. Perangai orang Kelantan kita. Kalau kita tukar kerajaan banyak mana pun. Kalau perangai rakyat tak tukar, duk main lagi tu juga. Ada perangai kita ni sendiri. Rakyat kena akur. Sebab apa? Kita kesedaran beragama ada tapi penghayatan tak ada. Penghayatan tak ada. Kita tak payah kecek bab khilafah lah. Tak hidup kecek ni lah. Kalau kita, sampah duk tangi kita, sekecil-kecil sampah tu, kita tak boleh nak buat keputusan, nak pegang dulu, letak lantung sampah dulu. Kita dah sebut mula, an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Tapi kita tak aplikasi pun benda tu dalam kehidupan kita. Tak. Tukar rakyat. Tukar insyaAllah mungkin rakyat akan berubah. Dia gini, dia kena tukar rakyat. Kalau pernah dengar cerita dulu, ada orang nak buat bandar di Kairah kan, nak buat apa orang panggil bandar baru di Kairah. Dulu masa saya di Mesir, adalah pernah viral ataupun mulut ke mulut lah cerita ni. Nak buat rancangan pembangunan di bandar Kairah. Sama juga, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, sahabat-sahabat pergi ke Mesir, sama juga. Kita tak nampak penghayatan Islam tu. Mungkinlah kita boleh nampak orang baca Quran di mana-mana. Tapi bandar Kairah ataupun di Mesir tu sendiri, kotor tuan-tuan. Cemar lah. Kita bukan nak bukan malah dinilai untuk kita rakyat orang Islam ke apa tak, tapi nak sebut realiti. Realiti orang Islam ini, kefahaman agama dia baik tapi penghayatannya kurang. Masa tu seingat saya katanya bawa perancang bandar lah. Bila rancang tak boleh jadi juga sebab apa? Rakyat dia tu pengotor. Jadi kalau buat bandar setara mana pun akan menyebabkan jadi kotor juga, kembali kepada Kairah yang lama. Lepas itulah ada masa tu kata, perancang bandar tu kata gini, kena tukar rakyat Kairah tu pergi tempat lain, buat masuk orang lain. Nak sebutnya. Okay. Kerajaan Kelantan kita banyak dah buat kempen. Tohuk sapah. Jumpa sapah kutik. Itu kempen-kempen sebenarnya daripada dulu lebih baik adalah lah ni. Cuma nak sebutnya kadang-kadang perangai orang kita ni. Perangai kita. Dr. Fadli dia sebut, masa dia pergi program di Kuala Lumpur bersama dengan anak-anak Kelantan yang ada di Kuala Lumpur lah. Masa tu ada seorang audien tanya dalam sesi soal jawab. Tanya Dr. Fadli, bukan tanyalah, sebutlah. Kita ni lama dah negeri kita ni dia joloki dengan negeri kotor dan cemar. Jadi macam mana inisiatif kerajaan nak buat lebih kurang lagi tu lah. Yang saya ingat lah apa yang Dr. Fadli sebut. Jadi Dr. Fadli kata, saya sebut tu, dia kata. Sebenarnya, hak cemar, awak jangan gaduh tengok orang Kelantan. Hak cemar tu sendiri, buat awak lah. Hak duk buat kotor tu. Sebab apa kita tahu, kan? Bila musim perayaan, LPT tu, berapa tan tu kutip siapa setiap kali musim perayaan? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Orang Sabah Sarawak, mari buat situ. Orang Kelantan lah. Yang lalu, balik raya, apa semua, kan? Buat siapa? Siapa ke penuh tepi jalan LPT tu? Tu perangai kita. Sedangkan sepatutnya bila kita sebut manhaj Rabbani, manhaj ketuhanan, Rabbaniyatul Masdar itu, maka sepatutnya kita faham. Kita duk mengaji usul 20, lagu tu lagu ni. Tapi, apa orang panggil? Penghayatan Islam tu tidak ada. Sama juga macam kita kata bab undang-undang. Okay, undang-undang Islam, ekonomi Islam.
Orang kita semua kita belajar. Contoh dalam bab muamalah tu ke. Bab muamalah kitab fiqh. Cuma dalam bab undang-undang kita belajar belaka tu kalau dalam bab kalau kita jenis ngaji kitab-kitab agama ke. Tetapi bila kerajaan kita ataupun siapa-siapa sahaja angkat isu undang-undang Islam, kita sendiri yang tak yakin dengan Islam. Yang ni apa kita panggil sebagai ajaibud dunia. Benda ajaib. Benda ajaib ke di dunia ni ada berapa dah? 7 lapis 9. Kalaulah ada 7 lapis 9, kita ni orang-orang yang tak percaya kepada undang-undang Islam, ekonomi Islam ni adalah ajaib dunia yang seterusnya. Sebab apa? Sebab kita orang Islam tapi kita tak yakin dengan apa yang ada dalam Islam tu. Termasuklah undang-undang Islam. Bahkan kita pula orang Islam jadi lidah syaitan. Jadi duk menganyi pula. Kalau kerak tangan kanan, lepas tu curi pula. Kerak tangan kiri pula. Lepas tu habis tangan kiri, lepas tu nak kerak apa? Kerak kaki. Menganyi main. Ni seolah-olah dia menganyi. Dia bukan menganyi kepada kerajaan. Bukan menganyi kepada PAH ke kepada. Ni sebenarnya dia tengah menganyi kepada Allah. Sebab ni hukum Allah. Jadi, ni manhaj. Manhaj Islam ini bersifat Rabbani. Jadi bila sebut undang-undang Islam, kita jadi tak takut. Tak takut. Sebab apa? Kita duk takut ke barat lagi. Tak boleh buat gini sebab undang-undang barat lagi ni. Tak boleh buat ekonomi Islam sebab nanti payah lah. Kena guna ekonomi kapitalis, kena guna ekonomi barat. Sebab apa? Nanti tak ada keuntungan lah. Sedangkan dalam Islam kata riba itu, ambil faedah itu haram hukum dia. Allah akan perangi orang-orang yang ambil riba. Contoh. Kita duk takut ke barat. Kita tak takut kepada Allah. Tu peliknya manusia. Okay. Tu perangai kita lah. Tak duk jadi seolah-olah bila mari undang-undang Islam, bila mari ekonomi Islam, bab hukum bab sifat 20, bab akidah tadi kita reti sangat. Mari bab undang-undang Islam, mari bab ekonomi Islam, kita jadi tak reti pula. Macam tak rajin mengaji pula. Tu masalah kita. Sedangkan bila kita sebut tentang masa depan Islam, sebenarnya dia bermula daripada orang Islam tu sendiri. Kena bermula daripada orang Islam, kena tukar perangai kita tu kan. Kemudian yang kedua adalah manhaj Islam bersifat universal, bersifat sejagat. Manhaj Islam ni dia kata bersifat sejagat ataupun dipanggil al-alamiyah, bersifat global. Bukannya setempat. Sini disebut oleh musannif, dia kata menyerlahkan ciri-ciri keinsanan dan ciri infitah. Ciri infitah yakni bersifat keterbukaan dengan serta daya untuk tanggung kemungkinan-kemungkinannya, dan ciri infitah ni dia kata mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Islam tidak menyokong kebangsaan. Islam tak sokong bangsa. Walaupun Nabi diturunkan kepada bangsa Arab, tapi Allah sebut dah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni diutus kepada seluruh alam. Rahmat dia kepada seluruh alam, bukan kepada bangsa Arab. Dan Islam ini bukan agama Arab. Islam ini agama seluruh alam. Dan dia bukan sesuai kepada orang Arab sahaja. Bukan sesuai kepada orang Melayu sahaja. Kepada orang Afrika tak sesuai. Kepada orang Eropah tak sesuai. Sesuai semua. Bersifat alamiah, globalisasi. Bersifat global. Ada orang yang kata Islam ini sesuai di negara Arab sahaja. Sebab dia lahir daripada negara Arab. Bukan lahir daripada. Bahkan masa zaman Nabi pun kita baca sirah-sirah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi daripada pelbagai negara. Contohnya Bilal Habashi. Suhaib Ar-Rumi. Orang Rom, orang Parsi. Jadi ni antara dipanggil kenapa kita wajib yakin masa depan ni untuk Islam, kerana Islam ini satu agama yang global. Dia bukan bersifat setempat. Dia bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang panggil di kutub tak sesuai. Tak ada. Payahlah nak buat ibadat di kutub ni. Sebab di kutub ni dia tak sama masa macam di Asia, macam di barat, macam di timur tak sama. Tak. Dia ada takyiful fikhi dia pula. Dia ada perubahan fiqh dia pula. Sebab itulah kita banyak mazhab. Banyak mazhab. Tu atau orang panggil rahmah. Ataupun orang panggil satu kelebihan. Ikhtilafi ummati rahmah. Khilaf pada umat yang berlaku dalam kalangan umat aku ni sebenarnya rahmah. Sebenarnya kepada kita sendiri. Macam banyaklah kalau kita nak buat contoh fiqh tentang hukum-hukum fiqh. Tu antara yang kedua lah. Yang ketiga adalah kerana
manhaj Islam ni, kenapa kita kena yakin? Kerana manhaj Islam bersifat murunah ataupun anjal. Kata keanjalan manhaj hidup Islam ataupun fleksibel. Islam ni fleksibel, dia tidak bersifat statik. Sebab itulah berlaku perubahan fatwa. Sekiranya berlaku perubahan masalah ataupun perubahan zaman, maka akan berlakulah perubahan fatwa. Dan itulah kelebihan bila adanya alim ulama. Alim ulama ni hijrah dia bukan duduk ceramah saja deh. Alim ulama ni hijrah dia adalah berfikir untuk orang Islam. Menyelesaikan masalah-masalah fiqh, masalah-masalah kehidupan umat Islam. Kerana dunia ini sentiasa berputar. Kalau ni pula kita hidup zaman moden. Contoh banyak benda lah. Berkaitan dengan apa yang tak ada zaman Nabi tapi zaman kita ada. Sebab itulah berlaku perubahan-perubahan hukum yang kita belajar dari fiqh. Adanya usulul fiqh. Walaupun benda tu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak dinyatakan dalam hadis, tetapi ada kaedah-kaedah di dalam usulul fiqh yang akhirnya kaedah tersebut diguna pakai oleh ulama untuk menentukan hukum satu-satu perkara yang baru dalam Islam. Terutamanya bagi kita lah orang moden ni. Dan benda-benda yang kita alami ni tak ada zaman Nabi. Jadi dia kata permasalahan hidup kita yang datang silih berganti. Menyebabkan benda Islam itu sesuai kerana Islam bersifat murunah, dia tidak statik. Dan dia kata cara ni lah memberikan Islam kebolehan untuk kita berijtihad. Ulama lah berijtihad, bukan kita. Ulama berijtihad, kita tunggu ulama. Untuk simpulkan hukum hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui kias, masalih mursalah dan juga istihsan dan sebagainya lah. Ni semua adalah kaedah-kaedah usulul fiqh. Bagi orang-orang yang mengaji syariah di universiti-universiti yang ambil bidang-bidang fiqh dan sebagainya, mungkin tahulah. Kaedah-kaedah usulul fiqh ni diguna pakai oleh para alim ulama kita dalam menentukan hukum-hukum yang tidak dinyatakan secara jelas dalam dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini bersifat murunah. Kemudian yang keempat, kenapa kita kena yakin? Masa depan ni adalah untuk Islam kerana Islam adalah satu agama yang bersifat syumul. Syumul ni menyeluruh. Apa musannif sebut? Dia kata ciri manhaj Islam yang menyeluruh membezakannya dengan sebarang manhaj ataupun sistem hidup duniawi yang mempunyai dimensi matlamat yang terbatas. Dunia kita ni dimensinya adalah terbatas, tak sama dengan Islam. Islam ni dia bersifat syumul, menyeluruh. Dan manhaj Islam adalah manhaj ciptaan yang maha mengetahui tentang segala masalah manusia, baik ataupun buruknya. Iaitu Allah lah. Dan Allah maha mengetahui apa yang membahagiakan dan apa pula yang mencelakakan manusia. Semua Allah tahu. Sebab itulah dia kata Islam sahajalah yang mampu memenuhkan keperluan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik dalam urusan pimpinan maupun perundangan, sama ada dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Islam ni syumul, menyeluruh daripada meliputi semua urusan kehidupan kita. Daripada sekecil-kecil ibadah sehinggalah sebesar-besar urusan pemerintahan dan juga pentadbiran. Semuanya Islam ambil cara. Jadi ni umat Islam kena betulkan sentimen, kena betulkan pemikiran politik tak ada dalam Islam. Guys, come on. Sahabat-sahabat, come on lah. Ni 2026 dah. Dunia lah ni dunia tanpa sempadan. Kalau rasa malas sangat nak beli buku pasal pemerintahan Islam, Islam ni ada, sebut berkaitan dengan pemerintahan, bukalah dari telefon kita ni, macam-macam sumber kita boleh rujuk. Berkaitan dengan dasar-dasar pemerintahan ataupun orang disebut tentang Islam ini adalah kita, orang panggil nak sebut, kalau tidak ada pemerintahan dan pentadbiran, Islam ini payah nak naik lah pentadbiran kalau tak ada pentadbiran dan juga pemerintahan. Dan Nabi ni sendiri, bila Nabi berdakwah, kita tahu Nabi rela berhijrah daripada Mekah ke Madinah hanya untuk buat apa? Hanya untuk membina negara Islam, sebuah negara Islam. Maka terbentuklah negara Islam Madinah. Dan Nabi menjadi ketua negaranya. Kita sebut Presiden, Perdana Menteri. Jadi Nabi tak campur politik ke? Hanya Nabi ni ngajar bab haji ke? Nabi ni sebut bab fiqh ke? Nabi ni cara kau jihad ke? Jihad tu sebenarnya untuk apa? Jihad tu untuk mempertahankan Islam, untuk menyebarkan Islam. Supaya akhirnya Islam menjadi pemerintah. Islam menjadi yang tertinggi. Jadi kita macam kita lah ni,
sistem yang kita guna pakai macam di Malaysia. Walaupun dulu kita orang Malaysia ni, orang tanah Melayu lah, orang tanah Melayu ni dia tak pernah kenal pun sistem demokrasi. Kita ni mula mengguna pakai sistem demokrasi bila British mari ke tanah Melayu. Dan kita pilihan raya pertama, semua kita tahu, tahun 55 tu baru kali pertama rakyat tanah Melayu memilih pemimpin sendiri melalui pilihan raya. So demokrasi tu sebenarnya British bawa mari. Kita tak usah bincang hukum demokrasi dalam Islam dan sebagainya. Tapi nak sebutnya, walaupun kita lah ni, kita kata guna sistem demokrasi, berparlimen, raja berperlembagaan. So cara dia adalah, macam mana cara kita nak masuk dalam demokrasi berparlimen tu adalah dengan cara kena menang dalam pilihan raya. Nak menang dalam pilihan raya tu tadi kena melalui parti politik. Dia tak boleh kita ada sore-sore kita kata nak angkat agama Islam ni. Siapa kenal kita? Kena masuk dalam jamaah, duduk dalam jamaah. Dalam jamaah, duduk dalam kumpulan. Supaya kumpulan tu lah tadi boleh angkat secara lebih gagah lagi lah daripada individu. Maka duduk dalam jamaah tadi, oleh kerana kita nak mengikut ataupun kita nak menyesuaikan dengan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di tanah air kita ni, maka kita buat politik. Ini masalah anak muda sekarang, dia tak nampak kepentingan ni. Tadi dia tak nampak susu galu ni sehingga kita nak kepada kerajaan tu. Sehingga dia hanya nampak apa hak duduk bah dari parlimen. Yang Muhammad duduk, yang Muhammad. Apa yang Muhammad tarik balik yang Muhammad. Tu saja dia nampak. Akhirnya dia kata politik kotor. Sebab apa? Sebab yang Muhammad tu tadi duduk main rasuah, hak tu kena igak, hak tu masjid, hak tu SPRM ambil. Hak tu sahaja dia nampak. Sedangkan dia tak nampak susu galu. Kenapa kepentingan politik tu? Sepatutnya kalau dia nampak gitu tadi, sepatutnya dia nak kepada ubahlah benda tu supaya tak jadilah gitu. Okey. Jadi ni terutamanya kalau ada Gen Z lah. Dalam ni kan. Gen Z. Sikit-sikit mahu ke Gen Z. Gen Z dah lah fragile. Siap ke IT kita ni. Tu Gen Z tu. Mai tak tahu Gen Z kan. Mai pun Gen Z juga. Gen Z belakang lah. Rasanya berapa kerat ajar Gen Y dia ni. Saya Gen Y. Okay. Sikit-sikit dah mahu ke Gen Z dah. Betul. Sebab kadang-kadang memang kajian dibuat kan. Gen Z ni tinggi sifat ananiah. Tinggi sifat ke-individualistik. Tak usah bergaul dengan orang. Tak usah bertegur siapa dengan orang. Hatta keluarga dia sendiri pun. Dia duduk dalam dunia dia sendiri. Tak tahulah dunia ke apa. Dunia baru. Kalau mana ke. Dulu ada cerita dunia baru kan. Sebenarnya Gen Z dia kena keluar daripada comfort zone. Dia tak boleh ikut dari dia, ikut perangai dia tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita hidup di dunia ni Tuhan ciptakan ke Allah kata inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa qabaila li ta'arafu. Tu yang sebut dalam Quran. Aku buat jatuh tina. Aku tak buat tina saja. Aku tak buat jatuh saja. Aku buat jatuh tina kemudian aku wa qabaila. Aku ciptakan manusia ni berkabilah-kabilah. Banyak suku kaum. Banyak bangsa. Bukannya orang Melayu saja. Bukan orang Arab saja. Jadi kita boleh tengok. Oh orang Arab jenis besar. Hidung tinggi. Putih. Oh orang Barat lagi ni. Orang Cina mata sepek. Putih. Siu. Korea lagi ni. Oh Afrika lagi ni pula. Tujuan apa tu? Li ta'arafu. Li ta'arafu. Nak menunjukkan kepada kita. Bahawasanya Allah suruh kita ni bersosial. Kena bermujtama, kena apa orang panggil bermasyarakat. Tak boleh duduk sore kita, duduk jauh kota lipu kita, duduk dalam bilik, tak boleh. Gen Z kena keluar daripada comfort zone. Dan jangan bersifat ananiah, jangan bersifat individualistik. Jangan mudah melihat satu perkara tu kalau rasa tak sekun dengan kita kan, kita pun pakai apa orang panggil kecam terus. Tanpa kita tahu pun perkara yang betul-betul the root cause dia tu gapo. Okey, tu masalah kita. Bukan Gen Z saja, siapa-siapa lah. Okey, termasuk saya sendiri. Ni peringatan kepada saya sendiri jugalah. Ni Islam. Islam kalau kita hidup dengan manhaj Islam sebenarnya akil lain. Akil lain sebenarnya. Kalau kita buat contoh mudah lah. Contoh mudah ni boleh-boleh buah lah deh, boleh-boleh buah mai ni Farah. Tidaklah nak baca kitab sangat. Kalau baca kitab ni jadi lain pula dari TikTok ni. Okey. Kalau dari Zoom tak apalah buat cara baca kitab. Contohlah kalau kita nak sebut macam mana kalau kita guna sistem Islam. Keindahan kalau kita guna sistem Islam dalam kehidupan kita. Kita buat contoh dua orang lelaki.
Dua orang lelaki ni A dengan B. A dengan B dia keluarkan duit RM1,000. Seorang lelaki ni ataupun RM500 lah, macam banyak RM1,000. Keluarkan duit RM500. Si lelaki A ni tadi dia keluarkan duit RM500 untuk bayar zakat. Pergi ke majlis agama Islam kau nak bayar zakat, ikutlah zakat ke apa, zakat perniagaan kau, zakat pertanian kau. Kemudian si B dia bawa 500 tu tadi untuk bayar saman. Ikutlah bayar saman mana lah ni. Bayar saman di mahkamah kau, kan, DJPJ kau. Antara tempat yang menakutkan bagi rakyat Malaysia adalah mahkamah, kan. Hatta walaupun kita nak bayar saman je pun takut. Takut. 500 tu tadi, dua-dua 500. Mengeluarkan jumlah duit yang sama. Tapi situasi berbeza. Si A ni dia waktu duit 500 untuk bayar zakat. Bayar zakat kita adalah untuk siapa? Untuk agama Islam. Untuk Allah. Kerana Allah. Bukan kerana manusia. Tapi si B tadi, dia bayar saman. Dia bayar saman 500. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk ni lah kerajaan lah yang saman dia tu tadi. Si A dengan si B ni, kalau kita buat comparison situasi, mereka akan keluar daripada majlis agama dan keluar daripada mahkamah ke apa tu tadi, akan sama tak situasi mereka? Tentu-tentu dah tak sama. Si A tadi mestilah Alhamdulillah, bersyukur. Okay, Alhamdulillah aku telah tunaikan kewajipan aku bayar zakat. Moga-moga Allah tambahkan lagi rezeki aku. Dan kita akan redha walaupun duit kita keluar RM500. Tapi orang yang bayar 500 untuk saman tu tadi, sama tak dengan orang A tadi? Dia akan sebut Alhamdulillah kau, Alhamdulillah selesai bayar saman. Tak. Kurang-kurang dia akan sumpah situ. Sumpah. Bukan bersumpah, maksudnya sumpah serana. Okay, malas sebut lah sini. Macam-macam ayat lah kita boleh sebut. Ini kan, ambil duit aku. Tak apa, aku tak rela. Tak halal. Contoh. Okay. Sebab apa? Sebab, kenapa berbeza tu? Sebab kita tidak ada keterikatan dengan Allah. Tak ada keterikatan dengan Allah. Tak terasa sebab kita tak ada terasa jiwa tu untuk Allah. Ni sebab kita panggil perbezaan sistem tu. Kalau orang panggil urusan kehidupan dunia kita, kalau sentiasa lah duduk atas manhaj Islam, maka kita akan redha semua. Kalau kita duduk atas sistem ataupun apa yang telah dibuat oleh manusia, dia jadi gitulah, tidak ada jiwa untuk Allah. Tu kalau kita nak buat perbezaan lah. Indahnya hidup bersyariat. Ada sebuah buku tu tajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Okay. Kalau nak itu lagi, tapi ni macam sensitif lah. Okay. Kalau kita nak buat ada setengah orang dia panggil nampak kalau kita kecek gini ekstrim. Tapi sebenarnya inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya. Contoh orang-orang bersalah. Kalau hukum hudud bersalah, orang yang berzina, apa dihukum hudud dalam Islam? Direjam sampai mati. Kalau yang telah berkahwin, yang belum berkahwin akan disebab. Akan disebab. Ataupun ikutlah orang yang bunuh orang. Contoh, hukumnya adalah qisas. Bunuh balas. Dalam Islam kita nampak macam hukum ni adalah ekstrim ataupun ganas. Tapi sebenarnya kalau kita tengok realiti dunia sekarang, kita nak pega ke penjenayah. Kita tak sih pega penjenayah. Sepatutnya kedudukan penjenayah ni, orang yang bunuh orang ni dalam bumi. Bukan duduk atas bumi. Dalam bumi. Tu Allah telah buat dah. Allah lebih tahulah urusan manusia. Sebab tu Allah buat hukum tu sebegitu. Orang yang berzina ni kita boleh pega lagi tu. Dia tak boleh pega dah orang berzina ni. Dia akan merosakkan keturunan. Sebab itulah orang yang sudah berkahwin, dia dah ada isteri dah, dia ada suami dah. Tapi kalau dia melakukan zina juga, dia cari juga, makan luar juga, maka hukum ke atas kamu. Kalau kamu orang Islam, sepatutnya kamu direjam. Tapi kita buat apa? Kita ambil undang-undang sivil, kita pega penjenayah. Berapa kerajaan tanggung? Sari-sari di penjara. Ikutlah di pusat pemulihan akhlak. Mungkin saya sedih sikit lah. Kata, nampak sangat Islam ini tidak adil, tidak ni kalau mana ada. Tapi sebenarnya kalau kita mikir, kayak dia bawa kereta, seorang mikir, berapa tu kerajaan tanggung tu? Dan ditanggung tu daripada apa? Duit cukai rakyat Malaysia. Kan kita semua tahu hasil yang terbesar daripada kerajaan Malaysia adalah ada hasil daripada cukai rakyat. Jadi duit kita sebenarnya, kita duk pega. Sepatutnya kedudukan mereka adalah
Boleh, ada. Adailah dengan hukum yang Allah telah tetapkan. Jadi sebenarnya kalaulah kita buat hukum tersebut, sebenarnya dunia ni insya-Allah akan sejahtera. Allah tahulah, Allah yang our creators. Okay. Lagi dia sebut apa? Dia kata kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia. Kenapa kita kena meyakini bahawasanya masa depan untuk Islam kerana telah telah terbukti bahawasanya sistem-sistem yang telah dibuat oleh manusia ni gagal. Antaranya apa? Antaranya dia kata saya mengetahui, kita harus mengetahui dan menginsafi tentang selok-belok serta kegagalan yang dialami oleh sistem hidup dan ciptaan manusia, baik di timur ataupun di barat, sama ada yang berfahaman kapitalisme, demokrasi, liberal, sosialisme, komunisme. Sahabat-sahabat, baliklah buka. Balik buka rujukan sendiri, kapitalisme ni ke apa. Demokrasi ni siapa yang bawa, idea siapa, liberal ni lagu mana, sosialis ni lagu mana, komunis ni lagu mana. Macam mana kedudukan sistem ni di dunia sekarang. Semuanya menghadapi masalah. Semuanya menghadapi masalah. Law ni katanya sistem takaful daripada Islam tu diperkenalkan di dunia-dunia, diperkenalkan di Jepun, diperkenalkan di Korea. Puak dia pula nak ambil sistem kita kerana sistem yang digunakan pakai oleh mereka ternyata gagal. Gagal untuk mensejahterakan manusia. Memberikan keadilan yang sama rata kepada manusia. Jadi kita kena yakin benda ni. Dan ni memang realiti yang berlaku. Contoh macam sistem kapitalis kita pula ni, sistem yang kita terpaksa guna pakai adalah sistem kapitalis ekonomi kita, kan? Sebab semualah urusan dunia kita ni semuanya kita ikut tunjuk barat. Ni kesan daripada penjajahan dah. Kesan daripada penjajahan yang berlaku di tanah Melayu hampir 500 tahun hampir 500 tahun lamanya. Terutamanya kita menerima kesan secara langsung daripada penjajahan British lah. Kita merdeka pun daripada British. Dan kita membina negara ni mengikut telunjuk British. Semua kita tahu Suruhanjaya RIK tu, kan. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu dia yang buat perlembagaan kita. Dia yang tentukan warga negara kita macam mana. Dia yang tentukan bentuk pentadbiran kita macam mana. Dia yang tentukan sistem perundangan mahkamah ni kena mahkamah macam mana. Ada mahkamah atasan, ada mahkamah bawahan, ada mahkamah khas. Mahkamah syariah duduk mana? Sedangkan dulu semua kita tahu. Kalau kita belajar dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka ni bukan biasa-biasa, sahabat-sahabat. Bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Kita bacalah dengan detail, bacalah dengan macam-macam sumber, dengarlah orang panggil syarahan-syarahan daripada ahli-ahli sejarah kita tentang kehebatan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Punyalah hebat zaman dahulu sehingga menjadi satu orang panggil kerajaan yang dijoloki oleh dunia sebagai kerajaan moden. Kerajaan moden. Pelabuhan Selat Melaka tu menjadi pelabuhan entrepot dunia sebabnya menjadi pelabuhan persinggahan antara timur barat, barat timur. Walaupun begitu, kita ni Kesultanan Melayu Melaka kerajaannya adalah kerajaan Islam. Rajanya adalah raja Islam, rakyat semua rakyat Islam, Melayu Islam. Dan undang-undang, kalau kita nak kata kita terpaksa ambil lah undang-undang British sebab kita sendiri pun tak kerti buat undang-undang. Undang-undang dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka menggunakan undang-undang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua, Hukum Qanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Dan Undang-Undang Laut Melaka tu sahabat-sahabat baca lah, tidak pernah ada seumpamanya undang-undang yang dibuat seumpama itu di dunia pada masa tersebut. Tapi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sudah orang panggil advance. Dah sudah kehadapan buat satu undang-undang khusus tentang pelabuhan, tentang dunia pelayaran. Sebab apa? Sebab pelabuhan Selat Melaka pada masa itu terlampau sibuk dengan urusan perdagangan, dengan urusan jual beli, sehingga kena buat undang-undang khusus. Dan undang-undang itu adalah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ni Melayu sebenarnya sudah sinonim, sudah lazim dengan undang-undang Islam. Tiba-tiba mari British tukar amalan beragama kita pula jadi tak sedar diri. Bila disebut kita pula menganyi kepada undang-undang kita orang Islam. Ni bahaya sahabat-sahabat. Sebab tu Tok Guru kata, tak nanti ke orang sebut kalimah kufur.
Dia boleh jadi kufur. Cukuplah dia kata Islam suku, agama suku. Islam suku, agama suku. Pun dah boleh. Sebenarnya. Okay. Jadi, kadang benda-benda gini sensitif. Tapi sebenarnya inilah hakikat yang perlu kita, orang panggil dedah. Ataupun kita sebutlah. Kena sebut. Lagi, kegagalan sistem sosial ni pun sama juga. Dia kata kerana dalam arena sosial, sistem yang dipanggil sebagai sistem kanan. 10 suku dah. InsyaAllah dalam 50 minit lagi. Atau dia kata ternyata gagal untuk mantapkan kebahagiaan, keharmonian dan kestabilan. Malah terlalu banyak malapetaka yang ditanggung oleh manusia hasil daripada sistem-sistem ini. Utamanya macam tadi kita sebut sistem kapitalis. Macam mana sistem kapitalis ni akhirnya mengkayakan golongan yang kaya dan juga memiskinkan golongan yang miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Sistem kapitalis. Okay. Berasaskan riba keuntungan. Ada. Tapi kita kadang-kadang terpaksa. Tapi kita alhamdulillah lah hasil daripada orang panggil muzakarah. Ulama-ulama kita telah berlaku takiful fikih. Ulama kita bersidang bukan sekali. Okay, banyak kali bersidang untuk ejah orang panggil akad-akad yang ada dalam sistem-sistem konvensional tu akhirnya menjadi akad yang diakui sah dalam Islam. Okay, macam contoh kita jual beli, ada mudharabah dan sebagainya. Okay, tu semua sahabat-sahabat boleh baca lah. Okay, orang panggil walaupun kita ditekan, dengan ditekan dengan sistem kapitalis ni, tapi benda ni bukan nak sebut kita menghalalkan yang haram, tetapi ulama-ulama kita cari titik mana yang kita boleh orang panggil buat benda tu takiful fikih lah dia panggil. Okay, benda tu mana yang kita boleh cari kesesuaian dengan Islam, mana yang kita kena tolak tu. Yang haram tetap haram lah. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Tapi benda-benda yang tidak disebut khusus dalam Quran, dalam hadis dan benda-benda baru, contohnya ulama kita telah mencari jalan lah. Sebab itulah ni pun bank-bank di Malaysia kita ni semua dah ada perbankan Islam. Okay? Hatta bank-bank kafir pun, bank kafir lah banyak. Kafir mahal lah saya sebut. Okay, hatta bank-bank bukan Islam pun dah buat perbankan-perbankan Islam. Jadi sahabat-sahabat, lepas ni kalau nak buat loan ke apa, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, kena tanya. Ni gapo, perbankan Islam ke, loan pinjaman Islam ke, faedah macam mana, urusan apa, nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya. Kena perhati, tilik molek lah. Kemudian lagi ada 3 lagi disebut antara lain kerana berlakunya kegagalan sistem ekonomi. Ini pun sama. Dari sudut kapitalisme, sosialisme, ternyata semua ni tadi sistem yang dibuat oleh manusia ni gagal dalam mewujudkan satu masyarakat yang serba adil sebagaimana yang dilaung-laungkan mereka. Okay, mula-mula mereka buat ni kapitalis apa semua. Lebih kepada kapitalis pemikiran harta sendiri. Dia pemilikan industri apa semua tu, modal swasta. Tapi sebenarnya ada hidden agenda lah. Dia nak orang panggil minimumkan kos dan akhirnya memaksimalkan keuntungan. Jadi benda ni dia jadi punah. Akhirnya nampaklah ketidakseimbangan dan juga ketidakadilan dia. Sistem tersebut. Okay. Tapi tapi sistem itulah yang diguna pakai di seluruh dunia. Sebab dunia sekarang orang panggil didominasi oleh orang kafir. Didominasi oleh orang barat. Sistem-sistem yang mengejar kebendaan lah. Yang mengejar kebendaan. Akhirnya marilah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dia kaya ni bukannya Islam tak bagi kaya, boleh dalam masalah. Kita belajar dalam sirah Nabi pun ramai sahabat-sahabat Nabi yang kaya, sangat ramai. Bukan Abdul Rahman bin Auf saja, kan? Ramailah yang sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Dan kaya mereka tu bukan kaya macam kita. Kaya mereka ni adalah kaya untuk supaya Islam dapat manfaat. Okay, serta kita tahu kisah sahabat-sahabat Nabi kan, yang Nabi kata bila kami nak kita nak berjihad tapi tidak ada kekurangan, kelengkapan dan sebagainya. Bangun sahabat-sahabat badi. Omanya nak bagi lagi ni, kawan ni nak bagi, sehinggalah bangun Abu Bakar. Abu Bakar kata aku bagi belakang. Dia kata mu bagi belakang Abu Bakar, mu tinggalkan apa kan nak bini mu. Umar dia kata aku sedekahkan, aku bagi separuh daripada harta aku kepada jihad fisabilillah.
Nabi puji. Demo ni pun, bagus hama. Sehinggalah bangun Abu Bakar, orang kata aku bagi belaka. Demo ni kata, mu tinggal ke apa anak bini ni? Abu Bakar jawab ke apa yang mengejutkan para sahabat? Dia jawab, aku tinggal Allah wa Rasul. Ni perangai para sahabat. Kaya mereka bukan kaya untuk diri mereka. Kaya mereka adalah untuk kepentingan Islam. Jadi nak jadi kaya tak ada masalah. Tak ada masalah. Islam tidak menghalang kita menjadi kaya. Tetapi dia kaya ni akan jadi lah itulah. Kaya ni kebiasaannya lah. Banyak masalah. Ada banyak masalah. Walaupun kaya, PT banyak dalam bank, rumah besar, negok tidur tak negok. Okey. Lepas tu kita si kaya bukit. Dah. Tapi kita boleh tengok lah. Founder-founder kita pun dah sebut banyak masalah dan sebagainya. Okay. Lepas tu jadi sederhana tu lebih baik. Jadi sederhana lebih baik. Dan kita tak perlulah. Contohnya macam kita ni duduk dalam live TikTok ni. Okay. Kadang-kadang kita hidup dengan TikTok ni. Kita banyak melihat kehidupan manusia-manusia yang lebih daripada kita. Dan kita berasa tak sedap duduk dengan apa orang panggil? Takdir yang Allah telah susun pada kita. Kita ni jadi gapo. Kita ni hijau gini je. Gaji kita banyak ni ya. Sedangkan saya kita tu, dia ni kalau mula tak sidik pada kita. Kita lebih sidik pada dia. Tapi apa? Gaji dia lebih besar daripada kita. Bila kita buat reunion ke apa, apa? Kereta dia lebih besar daripada kita. Kita tak sedar duduk melihat kesenangan orang. Hatta di dunia nyata ataupun dalam dunia dunia apa? Dia panggil ni dunia media sosial ni lah. Kita dah tengok orang ada kelebihan influencer tu dah ajar kita lagi ni, founder tu dah ajar kita lagi ni. Kita pun merasa ada influencer tu umur 19 tahun dah dapat rumah sendiri, dapat kereta, buat my first car. My first car dia bukan kaleng-kaleng, bukan Azia. Kita first car kita Azia. Bukan nak kata kau orang Azia. Tapi nak sebutnya lah. First car kita Azia. Tu pun loan. Loan pula 9 tahun. Sama lah saya pun kereta biasa-biasa je. Lepas tu buat loan. Loan 7 tahun, 9 tahun. Tapi yang kita tengok dalam TikTok ke apa, kita scroll-scroll. My first car, almost 19 tahun. Merc. Ada Brabus. Ke apa tu ada Brabus, okay. Sohor tu boleh waktu tu. Jadi kita, bakpolah tu susun aku lagi ni. Tak perlu. Kita jangan kita letak takdir yang Allah telah tentukan kita ni, kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu adalah yang Tuhan susun terbaik dah untuk kita. Tuhan lebih tahu kita ni lagu mana. Waktu tu rezeki dia tak payah rezeki lah. Okay. Sebab itulah kita ni kena ingat hadis Nabi kalau dalam bab berhasad dengki ni, Nabi sebut apa? Iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu berjaga-jaga dengan perasaan hasad dengki. Hasad ni dalam hadis Nabi yang lain disyarahkan oleh ulama. Apakah maksud hasad? Hasad ni adalah dia zawal, dia beriltizam ataupun dia berazam supaya zawalun ni'mah 'alal ghairi. Supaya hilangnya nikmat di orang lain, pada diri orang lain. Tu hasad. Apa tu? Dia boleh itu. Bapalah tu habit dia. Aku harap pani dia lagi ni. Kena kecelakaan. Tu hasad. Hasad ni Nabi sebut, Nabi bagi amaran kepada kita. Beringatlah kamu dengan perasaan hasad dengki kerana sesungguhnya hasad dengki ni adalah ta'kulul hasanat. Dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti mana api memakan hatab. Kayu-kayu api. Kita tengok api dia makan kayu api lagu mana. Semetar ya jadi abu. Jadi begitu juga perasaan hasad dengki. Kita duk berdengki kat orang. Kita duk buat amal ibadah ni 10 tahun, 20 tahun hidup atas muka bumi. Tiba-tiba esok kita pergi dengadak depan duit. Muflis kita. Sebab apa? Perangai dengki kat orang. Perangai tak puas hati dengan apa yang Tuhan telah tetapkan pada kita. Duk banding-bandingkan dengan apa yang Allah bagi lebih kepada orang lain. Sedangkan sepatutnya kita ni padalah kena bersifat dengan sifat qanaah. Okay, pada dengan Tuhan bagi, mujulah Tuhan bagi setakat ni. Orang yang tak boleh rasa, tak ada kenderaan rasa tu. Tak. Orang yang tak, kita ada kereta, orang lain tak ada kereta. Tak ada kereta, berhujan, berpanas. Hujan kat cari tempat berlindung. Duduk tepi-tepi getok. Sampai kau kereta mari, tepuh pula, jatuh pula. Okay, kita tahu kes-kes kan. Ni macam-macam.
Ada macam-macam kes. Jadi kita kalau kita nak didik sifat qanaah, batu ulama ajar kepada kita tengok orang yang kurang pada kita. Jangan tengok orang lebih pada kita. Kalau kita KJL buat kita duk cari benda lebih pada orang lebih, hak lebih pada orang sama, dia jadi tak puas hati sama hidup. Tak puas hati sama. Bapa aku lagi ni. Bapa aku lahir dalam keluarga ni. Bapa mau ayah aku gini. Bapa mau ayah aku tak sama dengan dia. Semua tak puas hati. Jadi padalah qadar diri kita ni sentiasalah bersyukur. Okey. Lagi dia kata kegagalan sistem politik pun sama juga. Dalam arena politik dia kata sistem macam-macam sistem yang diguna pakai ataupun dicipta oleh manusia. Sistem ala ketenteraan, sistem demokrasi, sistem republik, sistem beraja, semuanya dia kata ada masalah. Okey, ada masalah. Beraja ke tidak beraja ke, dia kata bertanggungjawab melahirkan sistem-sistem itu tadi, merangsang serta membiarkan penyelewengan serta kebejatan di setiap peringkat. Sistem tu tadi, ikutlah sistem ke apa-apa, mesti ada. Dalam sistem-sistem tu tadi, mereka membiarkan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Okay. Tak sama. Orang panggil membiarkan kebejatan berlaku di setiap peringkat. Akhirnya lead kepada penyalahgunaan kuasa, sikap pilih kasih, rasuah, merasa besar diri dengan kekuasaan, dan akhirnya berlakulah fitnah, pembunuhan, penggulingan kuasa, silih berganti, pemberontakan, penyingkiran serta bunuh diri. Ini semua yang disebut oleh musannif kitab lah. Nak sebutnya kegagalan sistem politik yang digunakan pakai oleh manusia sekarang ni, bila tidak berpegang kepada ajaran Islam, maka akhirnya akan punah. Sebab apa? Sebab bila tak pegang dengan Islam, maka akhirnya mereka membiarkan ketidakadilan berlaku dalam masyarakat. Kebejatan-kebejatan berlaku dalam masyarakat. Akhirnya punah habis negara, punah habis masyarakat. Dan yang terakhir adalah disebut berkaitan dengan kegagalan sistem ketenteraan. Ni saya tak pasti, saya pun tak rujuk balik. Kitab ni ditulis pada tahun berapa. Saya rasa mungkin Dr. Fathi akan menulis kitab ni semasa krisis Eritrea. Okay, yang jiran dengan Ethiopia tu. Nanti sahabat-sahabat boleh carilah. Saya pun tak sempat nak cari sebenarnya. Cuma di sini dia sebut dalam bidang ketenteraan, sistem-sistem ni dia kata banyak menanggung dosa, mengabaikan nasib masyarakat dan negara Islam yang lemah seperti persoalan Kashmir, Eritrea, minoriti Islam di Filipina, persoalan di Palestin dan sebagainya. Okay. Dan dia kata yang lebih parah daripada tu, dia kata ada negeri-negeri Arab menjadikan krisis tersebut sebagai daun dalam permainan politik untuk menggadaikan atau mempergunakannya sebagai isu dan juga untuk jamin kekuasaan mereka agar berlarutan. Dan ini yang berlaku realiti sekarang. Negara-negara Arab, tak kira lah negara Arab ke mana, tapi kita kata tu adalah orang panggil rumpun Arab. Okay? Sepatutnya yang bela bangsa Arab dan juga bela negara-negara Arab adalah dalam kalangan negara Arab. Tapi musannif sebut sini, apa yang jadi kepada negara Arab ni pulak duk tunggu. Puak-puak musuh ni tadi, sehingga sebab apa? Sebab nak menjamin kedudukan mereka di dalam kedudukan di dunia ni. Pangkat, jawatan dan sebagainya. Dan tidak membela kedudukan orang-orang Islam yang ditindas di negara-negara kufar ataupun ditindas di negara-negara yang minoriti orang Islam. Jadi disebut oleh Syekh Fathi Akan, dia kata bila benda ni semua ni gagal kerana tidak berpegang kepada ajaran Islam, tidak bawa orang panggil manhaj Islam tu sebagai kepentingan dalam orang panggil kehidupan, maka akhirnya semua ni akan membawa kepada orang panggil tak nampak keindahan Islam tu sendiri. Ni antara yang disebut oleh musannif lah. Jadi ni tak adalah last lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa-siapa yang ada kitab lepas ni boleh murajaah balik lah. Ni saya sebut secara surface sahajalah apa yang disebut oleh Syekh Fathi Akan tentang apa ertinya saya menganut Islam. Dari sudut yang terakhir, bahagian yang pertama, saya mestilah meyakini bahawasanya masa depan ni adalah untuk Islam. Daripada semua kegagalan-kegagalan yang kita sebut tu tadi, kerana apa kita kena yakin? Kerana ternyata apa yang telah disusun oleh manusia, yang telah dicipta oleh manusia sebenarnya telah mengalami masalah. Adalah menemui kegagalan dan tak mampu untuk bawa dunia ni kepada
keadilan. Sebab itulah akhirnya siapa yang akan menyelamatkan kita daripada semua ni? Yang akan menyelamatkannya adalah Islam itu sendiri. Okay, Islam itu sendiri. Dan sebenarnya benda ni Allah telah janji dalam banyak ayat Quran. Okay, antaranya dalam surah As-Saff yang kita dah baca seumur. Okay. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim walakinna Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ni berkehendak liyutfi'una nurallah. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah atas muka bumi. Siapa? Orang-orang kafir lah. Wallahu mutimmu nurihi. Tetapi Allah akan sentiasa menjaga ataupun menyempurnakan agama ini, cahaya ini ataupun agama ini, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu karihun, tak suka. Okay. Mereka ini tidak sedap duduk, tak redha dengan apa yang berlaku. Okay. Tapi Allah sebenarnya penyusun. Allah yang telah susun dah. Jadi kita jangan pusing lah. Apa-apa yang berlaku pun insya-Allah masa depan ada untuk Islam. Kenapa? Karena itulah akidah yang sepatutnya kita pegang apabila kita mengaku kita sebagai orang Islam. Ini adalah janji Allah. Ini adalah janji Allah. Dunia ini akan berakhir dengan keadilan. Bukan selama-lamanya akan berlakunya penindasan manusia. Sampai bila Palestin yang akan dibom. Sampai bila orang-orang Islam ditekan di mana-mana negara yang minoriti. Sampai bila Islam ni tak akan memerintah dunia. Sampai bila orang Islam ni akan jadi orang yang pot turuk saja. Okay. Bila kita nak kembalikan kehebatan negara-negara Islam yang dulunya. Okay. Kehebatan Baghdad, kehebatan khilafah-khilafah terdahulu. Bila? Tu kita kena yakin. Bila-bila tu boleh kita itu. Tapi yang pentingnya kena yakin. Jangan tak yakin. Dan itulah intipati yang paling penting yang nak disebut oleh Dr. Fathiyakan di dalam kitab inilah Madza Ya'ni Intima'i lil Islam. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah mungkinlah kalau kita nak dalam live TikTok ni kita boleh singkatkan lah, singkatkan. Kita ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian kedua ni lah yang saya rasa paling syok untuk kita buat, untuk kita hurai, iaitu apakah artinya saya menggabungkan diri dengan harakah Islam. Ni nak bagi kita bagi baca lah, Saya bukan orang yang terpaling tahu, tetapi kita bagi ni, okay. Bila kita sebut yang kita faham tadi, Madza Ya'ni Intima'il Islam dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut keluarga kita. Sehinggalah saya kena yakin masa depan untuk Islam. Bila kita faham semua tu tadi, akhirnya keputusan dia ataupun natijah dia menyebabkan akhirnya kita menggabungkan diri kita dengan harakah Islamiyah kerana kita percaya dengan harakah, dengan jamaah sahaja yang boleh mengembalikan Islam memerintah dunia ni. Jadi dalam bahagian yang kedua ni ada beberapa bab lah. Yang pertama, kalau kita erti kita menggabungkan diri dengan harakah Islam, yang pertama adalah saya mesti hidup untuk Islam dulu. Bukan hidup untuk orang lain, bukan hidup untuk majikan kita, bukan hidup untuk memberi makan kepada anak bini kita semata-mata, bukan hidup untuk semata-mata hidup. Sebab kalau semata-mata hidup, kera di hutan juga hidup. Hidup kita adalah untuk Islam. Itu yang pertama disebut. Saya bagi secara surface dululah. Yang kedua, saya mesti beriman bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. Wajib. Hukum dia. Bukan sunat, bukannya harus. Dan sebab itulah tak boleh duduk dalam rumah, duduk dalam comfort zone kita tanpa kita ketahui bahawasanya kita ni ada, bukan setakat ada amal fardi, kita ada amal ijtimai, kita ada amal jama'i. Bukan semata-mata duk semaya, duk tonggek-tangguk semaya ke apa dah, lepas tu kita bayar zakat beres, apa lagi kita puasa pun beres, akhirnya kita pun dah naik dah haji, dah nama kita naik dah, walaupun mustahil lagi kalau tak ni, kalau duit tak cukup dalam bank tu memang mustahil. Kalau loan yang hanya ada berapa ribu saja kak, mungkin kalau nak daftar tu, ada saya tu, nama dia naik haji umur 103 tahun. Tak tahulah dia berkali makan bomi dah masa tu. Jadi mungkin ada setengah daripada kita ni faham kalau dah selesai dah rukun-rukun Islam yang 5 apa semua tu, maka kita pun selesailah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Lepas tu orang lain macam mana? Dunia ni macam mana? Negara ni macam mana? Negeri ni macam mana? Ada tanggungjawab kita. Kalau kita nak suruh siapa tak habis negara ni? Nak suruh siapa tak habis dunia ni? Lembu. Dalam kandil. Kita nak suruh kera-kera di hutan.
Kalau bukan kita. Jadi sebenarnya kita ada amal-amal lain yang sebenarnya wajib untuk kita buat. Bukan semata-mata semaya saja, bukan semata-mata sedekah saja. Okey. Tanggungjawab, ciri dan persediaan harakat Islamiah. Bila kita dah faham tu tadi, maka kita intimat dengan gerakan Islam, duduk dalam jamaah, kena tahu. Kena tahu ciri jamaah Islam yang betul macam mana. Sebab jamaah ni banyak. Okey, jemaah ni banyak. Harakat Islam ni banyak. Saya kena faham. Yang keempat, saya kena faham cara-cara beramal untuk Islam. Ini pun menarik. Yang kelima, saya mesti faham sejauh mana makna penggabungan dengan harakat Islamiah. Yang kita dah kata kena gabung. Setakat mana yang kita kena gabung? Lepas tu peranan kita tu, adakah peranan kena besar macam pemimpin-pemimpin yang sampai kita kena jadi presiden negara? Adakah lagu tu? Peringkat-peringkat macam mana yang dikatakan koda padat, dengan koda kalau kita ni boleh buat lebih. Ini akan dihuraikan. Ini saya kempen lah dulu untuk next ni lepas ni. Takut-takut ada sahabat-sahabat yang berminat lah. Bukan berminat untuk apa orang panggil berminat dengan saya kecek, tapi berminat kita badi-badi baca. Sebab tu lepas ni sahabat-sahabat boleh beli dah. Ni pun saya pegang ni pun terjemahan PDF. Sahabat-sahabat boleh carilah. Ada PDF saya apa erti saya mengenai Islam, Dr. Fatihiakan. Boleh badi-badi baca. Buku ni sangat baik. Dia sangat baik. Dia memberi satu khulasah ataupun memberi satu panduan kepada kita bila kita sebut kita ni orang Islam dan kita nak pastikan kita ni bukan Islam semata-mata di IC saja, ataupun bila sebut Melayu, Melayu Islam lah. Ataupun kita kata dia ni Islam sebab apa pakai tudung. Dia ni tak Islam sebab tak pakai tudung. Kita tak say lah gitu. Okay, kita nak bila kita kata Islam bagaimana yang Islam betul-betul Islam. Jadi ni buku dia. Antaranya lah, bukan satu-satunya buku yang beri panduan kepada kita, tapi antaranya ditulis oleh ulama Haraki atau Fatihiakan. Kemudian dia kata saya mesti faham makna pemutusan amal Islami. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bab ketujuh dalam bahagian kedua ni, saya mesti faham syarat-syarat bai'ah dan keanggotaannya. Mungkin ada setengah sahabat yang berasa baru sikit lah bunyi bai'ah dan sebagainya. Dan ada setengah kata, wow, Amirah Kelantan, ekstrimnya bercakap tentang bai'ah. Tak payah dia berasa ekstrim sangat lah. Benda ni adalah hanya lafaz bahasa Arab sahaja. Okay, kita kadang-kadang kita berasa ekstrim kalau bunyi lafaz bahasa Arab. Jihad lah, jihad. Jihad kita nampak apa? Kita nampak bom, kita nampak molotov, kita nampak peluru-peluru ganasnya orang Islam. Sedangkan itulah berjayalah Barat sebenarnya telah meracuni pemikiran kita. Walaupun kita telah merdeka dari sudut fizikal, tapi sebenarnya minda kita masih lagi belum merdeka. Sebab apa? Sebab pemikiran Barat masih lagi menjajah otak kita ni, fikiran kita. Naratif kita ni sentiasa fikir mengikut pemikiran Barat. Bunyi jihad kita rasa ekstrim. Sedangkan jihad tu dulu, sahabat baca sejarah Al-Azhar, dulu pengajian jihad wajib dalam silibus Azhar. Saya pun tak tahu, dulu pernah baca lah, cuma tak ingat dah. Selepas peristiwa 9/11 kau 2001 tu kan. Masa tu Barat menekan negara-negara Islam dan juga orang panggil universiti-universiti Islam pada masa tersebut untuk buang mata pelajaran jihad daripada silibus pengajian agama. Sebab itulah sampai lah ni tak ada. Dan bila tak ada, kita pun sendiri kita rasa benda tu rare. Bila sebut jihad, bila sebut bai'ah, bila sebut harakah, kita rasa wow, ekstrimnya. Ni macam something wrong je, macam tak best je, tak say lah. Tu masalah kita. Masalah kita allergic dengan kalimah-kalimah bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab tu adalah bahasa asal Al-Quran dan Hadis. Kita nak faham Quran dan Hadis, sebenarnya kita kena kuasai bahasa Arab. Ada pemahaman yang sebenar, pemahaman yang terbaik untuk faham Quran Hadis bukan melalui bahasa Melayu, bukan melalui bahasa lain, tapi sebenarnya melalui bahasa Arab. Jadi jangan allergic dengan Arab. Jangan allergic. Jangan allergic orang pakai bodoh. Jangan allergic dengan orang pakai tudung labu. Apa masalah orang pakai tudung labu? Kadang-kadang setengah orang ni Gen Z kau dia allergic dengan kakak-kakak Amirah pakai tudung labu. Apa masalahnya? Kita bawa senjata kau dari tudung labu kita bawa bom kau, susuk bom kau. Jadi itulah sahabat-sahabat saja yang saya boleh buat tu tadi, kempen sikit lah tentang buku ni. Kalau ada rasa baru, jadi bolehlah. Rasa macam tak pernah dengar apa buku ni. Macam nak masuklah dalam list untuk baca, boleh.
Boleh baca. Buku ni memang terkenal, dibuat daurah-daurah, dibuat kelas-kelas, dibaca di mana-mana. Buku ni bukanlah buku gerakan-gerakan ekstrim dok Kita boleh jumpa di mana-mana pun orang baca, orang daurah tentang kitab ni. Jadi saya menyeru sahabat-sahabat untuk terakhir kalinya boleh pakat beli, boleh pakat baca. Nanti next insya-Allah bolehlah join kita badi-badi buat dalam live TikTok ni, walaupun saya sorang ya kecek ni. Maaf lah saya tak ada nak tengok komen, tapi insya-Allah insya-Allah secara kesimpulannya apa yang kita bincangkan pada malam ni adalah dari sudut kita sebut, kita kena yakin sebagai orang Islam, kita jangan tak yakin dengan agama kita. Kita kena yakin bahawasanya masa depan kita ni adalah untuk Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pengisian daripada Ustazah Khalilah kita selama 1 jam 15 minit. Jadi kiranya saya tanya Ustazah Khalilah tak buka Q&A Kok ada sidang pendengar nak bertanya soalan ke? Yang ada tu saat ni dah, bleh-bleh saat ni. Okay, jadi Kalau mula kenapa buat undang-undang baru bagi negeri? Pakai je, tak perlu buat baru. Sahabat kena tahu sistem undang-undang di Malaysia. Ada sistem undang-undang di Malaysia sebenarnya telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. So Perlembagaan Persekutuan, dalam perlembagaan dia ada senarai persekutuan, dia ada senarai negeri, dia ada senarai bersama, dia ada senarai tambahan untuk Sabah dan Sarawak. Boleh baca balik macam mana perjanjian gagasan Malaysia bila masuk senarai bersama Sabah dan Sarawak tu. Dan dalam senarai persekutuan tu dari sudut undang-undang, persekutuan, undang-undang duduk dalam senarai persekutuan, dalam perlembagaan persekutuan. Dalam senarai persekutuan tu maksudnya bawah federal, bawah pusat. Okay. Mungkinlah sahabat kita ni nak tanya pasal takning kerajaan Kelantan kot. Kekeh hari tu kalaulah kerajaan Melaka tu molek dah buat apa dah itu. Yalah saya sebut dah tadi kita ambil undang-undang daripada barat. Kita merdeka kita masih lagi diikat dengan tunjuk barat. Semua barat yang susun pada kita. Bahkan perlembagaan kita pun orang barat yang susun. Lord Red yang susun bersama dengan 4 orang lagi daripada cukup orang-orang bukan Melayu, bukan Melayu yang susun perlembagaan kita tu. Dan kalau kita tengok senarai persekutuan tu tadi, undang-undang duduk di bawah kuasa pusat, kuasa federal. Sebab itulah isu takning kerajaan Kelantan tu, kenapa kerajaan Kelantan kalah? Sebab takning yang kita takningkan sebagai kanun jenayah syar'i itu bertentangan, sudah ada dalam senarai sivil. Jadi sivil dalam undang-undang ni, kalau dia bertemu dengan negeri, siapa menang? Tentulah pusat yang menang. Jadi kita pun menghadapi cabaran lah. Cabaran-cabaran tersebut. Itulah sahabat-sahabat perangai memburuk kumpulan lain tak sama dengan kumpulan kita lagu mana. Sekarang nak kerjasama. Itulah politik. Dia politik ni murunah. Dia politik dah tak boleh statik. Kalau politik ni statik, dia payah kita nak rules the nation. Kalau kita duk main kita, tapi orang panggil, prinsip kita kena kekal. Prinsip kita nak kepada Islam, prinsip kita nak kepada pemerintahan Islam, tu kena kekal. Yang berbezanya adalah dari sudut taktikal kita, strategi kita dalam nak memastikan kita itu duduk di atas. Melayu Islam itu yang rules. Melayu Islam itu yang memerintah, bukannya kuasa kafir. Bukan Islam. Sebab bukan Islam ni, semua tahulah isu masalah negara kita lah ni. Semua tahulah parti yang jelas-jelas dalam perlembagaan dia disebut nak menjadikan sebuah negara sebutlah sini dan agenda Malaysia tu masih lagi dibawa. Semua kita tahu kenapa masa pembentukan Malaysia, gagasan Malaysia tahun 1963 tu, kenapa Singapura keluar daripada Malaysia. Bukan keluar, Singapura ditendang keluar daripada Malaysia. Antara salah satu sebabnya kerana Lee Kuan Yew ataupun PAP tu, People Action Party tu, mereka nak bawa orang panggil kempen Malaysia di Malaysia, di tanah Melayu kita ni. So sebab itulah masa tu tungku antara orang yang tak setuju. Sebab itulah buat usul rang undang-undang dalam parlimen tu buat masuk untuk keluarkan Singapura. Jadi benda ni ada lagi di negara kita. Tapi oleh kerana
kekurangan pengetahuan mungkin dalam kalangan rakyat Malaysia yang tak nampak sangat benda ni, menyebabkan hatta ada orang Melayu yang sokong mereka. Ni min ajaibid dunia lah. Saya tahulah menjawab kodok ni bela-bela lah. Okay, bela-bela. Dah sistem tempat lain gagal, kenapa ramai belia Kelantan pergi kerja di KL Selangor? Kenapa pergi belia Kelantan kerja di KL Selangor? Sabar-sabar, sepatutnya bersyukurlah. Orang Kelantan pergi berkhidmat di negara-negara lain. Di negeri-negeri lain. Okay. Ni kena tahu, sebenarnya berhijrah ni daripada dulu lagi, DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dasar ekonomi baru yang dibangunkan oleh kerajaan, selepas daripada pembentukan gagasan Malaysia tu, memang masa tu dibuka. Kawasan-kawasan bandar dibuat, peluang-peluang pekerjaan yang baru. Tujuannya adalah untuk menaikkan ekonomi orang Melayu yang masa tu orang Melayu duduk di kampung-kampung. British dia buat pecah perintah. Dia bawa orang Cina masuk tanah Melayu, orang Cina duduk di bandar-bandar, melombong biji timah. Orang India duduk di estate-estate, di ladang-ladang getah. Orang Melayu duduk mana? Duduk buat pertanian tradisional di kampung-kampung. Kemudian bila British mari jajah, dia majukan bandar-bandar. Dia bagi suntikan modal kepada Cina-Cina. Sebab itulah Cina jadi orang yang kaya di Malaysia ni sampai sekarang. Sebab dulu lagi dipegang oleh British. Minta maaf lah kalau sensitif benda ni takutlah kena ban balik TikTok Amira Kelantan. So, masa tu, kerajaan Malaysia melalui Tun Razak, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak lah masa tu membuat idea dasar ekonomi baru. Dibuatnya Felda, dibuatnya Felkra, lepas tu bina peluang-peluang pekerjaan di bandar-bandar. Buat zon-zon perindustrian. Akhirnya orang Melayu yang duduk di kampung ni tadi, keluar dan cari peluang ekonomi baru. Dia bukan zaman ni, dia bukan kegagalan kerajaan Kelantan. Di situ ni zaman dulu, dan bukan orang Kelantan sahaja yang tu pergi kerja Selangor, negeri lain pun ada. Dan sepatutnya rakyat Malaysia ni kena bersyukur orang Kelantan ni bertaburan di Malaysia ni. Kita tahu statistik orang Kelantan paling ramai yang menjadi penjawat awam. Jadi penjawat awam di Sabah Sarawak, siapa yang jadi cikgu paling ramai? Orang Kelantan. Kalau orang Kelantan tak buat tidak bertanggungjawab untuk berhijrah keluar daripada Kelantan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kerja. Nescaya orang panggil hijau-hijau cikgu untuk dakwah, untuk memenuhi orang panggil silibus-silibus Islam, subjek-subjek Islam tu tak tercapai lah. Bukan nak akak orang Kelantan, tapi kadang-kadang orang kita ni dia duk salahkan kerajaan Kelantan. Saya bukan nak backup kerajaan Kelantan, tapi kena tengok lah. Kena tengok asas sejarah daripada dulu. Dia bukan daripada law ni. Jauh Kelantan berhijrah daripada dulu dan negara lain pun ada. Warga Kelantan penyumbang tenaga modal insan terbesar bagi negara. Ya, betul. Saya pun tak ingat berapa peratus dia, tapi tinggi. Fitnah bukan ajaran Islam. Ya, betul. Fitnah bukan ajaran Islam. Siapa kata fitnah ajaran Islam? Siapa ni? Syefrul. Makin hamu banyak dah. So Zakaria jawab persoalan-persoalan tu. Dia agak rancak sikit malam ni. Tapi tak apa. Apa-apa persoalan kita ni kita usaha jawab dengan data dan fakta lah, bukan dengan emosi. InsyaAllah. Jadi maaf kaklah, kira lepas ni ada bahagian seterusnya dan moga habis dah sesi bahagian buku ni. Selepas ni sesi bab harakah ke? Betul. Bahagian kedua tu harakat Islamiah. Dia ada, kalau ada ni boleh lah cari buku tu untuk baca dulu. Baik, nanti boleh follow Amira Kelantan bagi mereka yang mendengar. Boleh follow di TikTok. Cuma untuk makluman seterusnya kita akan maklum di Facebook lah, buku dan sebagainya. Jadi jangan lupa juga follow Facebook Amira Kelantan. IT nak ambil gambar dulu ke atau tak? Okay. Jadi dengan itu saya kira berakhirlah sesi muzakarah ataupun bedah buku ataupun perkongsian malam ni oleh Amirah Negeri Kelantan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Khairila Zainal atas perkongsian dan juga kepada IT dan juga kepada sinar pendengar yang nampaknya aktif di ruangan komen. Terima kasih untuk malam ni. Kita tutup jilsah kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.